Hai Tibers dan viewers, selamat datang semula ke channel saya. Kali ini saya plan nak buat satu review, satu alat yang sesuai digunakan semasa emergency lah, ataupun masa kecemasan, semasa elektrik tiada. Dan sesuai juga untuk kita gunakan semasa camping. Alat ni adalah dinamakan dia sebagai Portable Power Intelligent Inverter. Yang saya punya ni ada 2 slot dengan USB. Butiran lanjut, penerangan dan apa yang alatan yang boleh dia supportkan. Jom ke video seterusnya. Viewers, sekarang kita tengok dengan lebih dekat alat ini. Pertama kita tengok bahagian hadapan dia. Ini bahagian LCD dan ini bahagian USB, dia ada 3. Kalau ikutkan ini fast charging lah. Ini charging biasa. Kalau tengok warna dia berlainan. Dan dia ada charging untuk USB-C. Lepas ni, ini 2 slot untuk mengeluarkan AC, soket yang bersesuaian dengan speed, seperti barang elektrik lah. Seperti soket kipas, soket adapter untuk charging portable speaker. Lebih kurang lah macam tu. Jadi bahagian sini dia ada ditulis input voltage 18 hingga 21 volt DC. Kalau tengok aliran ni DC. Maksud dia soket yang ni kita masukkan bateri dia, dia boleh sesuai hanya untuk bateri 18 volt ataupun 21 volt saja boleh masuk. Dia punya soket ni, dia punya tapak ni adalah tapak Makita. Seperti bateri ni lah, sesuai untuk tapak Makita. Orang gelar dia tapak Makita lah yang jenis ni. Right. Di tepi sini adalah switch on off. Dan tepi sini tak ada, kosong. Ini ruang udara. Ruang udara untuk mengeluarkan panas. Harga dia ni, kalau kita beli body dia sajalah, body dia saja dalam RM38. Body dia saja. Tapi oleh kerana hari itu saya beli sekali dengan bateri, dia menjadikan lebih kurang RM54 lah, lebih kurang macam tu. Saya beli juga bateri ni. Ini bateri konsep dengan dia. Ini cakap 24 volt. Tapi kalau kita test dengan, saya tahu ini ada 5 sel. Ini bentuk BMS. Bentuk ni memang saya ingat memang dalam 20 ke 21 volt. Ini action je lah 24 volt. Memang saya tahu lah, nanti kita test dengan multimeter berapa bateri ni yang support volt keluar. Tapak bateri ni memang kita order dekat dia punya shop tu, dekat Shopee. Memang sesuai sekali lah, sama dengan bateri sekali. Saya ada beberapa bateri jenis yang slot Makita macam ni, memang sesuai. Jadi kita akan on kan, masukkan bateri, masukkan dia slot. Dia terus menyala. Dia terus menyala. Lepas tu kita akan on. 20 volt. Bateri kata 24 volt. Ini kata 20 volt. 20.3 volt. Dikatakan kalau ikut data dia, dia boleh jalankan barang elektrik AC dia ni untuk 300 watt. Betul atau tidak? Nanti kita tengok. Saya akan test satu persatu mengikut watt dia dulu, dari watt kecil sehingga watt besar. Saya akan testkan untuk kita saksikan adakah alat inverter ni betul seperti yang dikatakan 300 watt dia punya output. Manakala di sini memang automatik lah kita tengok berapa keluaran dia. Saya tak ada yang pakai check untuk bahagian ni, fast charging, berapa dia punya paling laju. Ini biasalah, memang biasa. Sebenarnya di off ni kita boleh mengecas juga telefon di sini. Kita tengok dia dah ada mengeluarkan cahaya. Kita boleh mengecas telefon kita di sini ataupun alatan-alatan lain lah, seperti power bank, apa semua kalau masuk camping lah. Telefon masuk camping ataupun apa-apa alat yang masuk menggunakan kabel USB. Alright, sekarang kita nak cek bahagian voltage AC yang dia keluarkan. Jom. Kita akan uji voltage dia, voltage untuk AC dia.
berapa yang dia keluarkan. Okay, kita on switch ni 20.5 volt. Tapi okay, manakala saya akan gunakan multimeter pergi ke AC. AC untuk elektrik AC kita guna AC, untuk bateri yang berkaitan direct current kita guna sebelah ni, untuk AC alternative current kita guna sebelah ni. Ini kita boleh cek elektrik di rumah lah. Kita set kepada 700 je lah. Kita tak tahu berapa keluaran dia. Mungkin biasa dia ke elektrik rumah 220 lah, macam tu lah, 240. Kita set dia 750 AC. Okay, kita akan tengok berapa yang akan keluarkan daripada sini. Okay, betul ke tidak? Okay, 370, lebih kurang lah, 380, 370. Okay, kita tengok sebelah. Okay, sama juga yang dia keluarkan. Okay, dalam 300 voltage dia. 380, besar juga voltage ni. Okay, sekarang kita nak test dia punya USB. Okay, sebelum kita test untuk penggunaan AC ni, kita test dulu USB dia. Right. Okay, saya ada satu alat sini. Ini adalah untuk camping lah. Ini menggunakan DC, kipas cooler lah, dia ada air dalam ni. Okay, ada air. Kipas cooler. Terjatuh. Ni air dia. Kipas cooler, dia menggunakan USB Type C. Kita akan sambungkan. Okay, kita guna sini. Adakah kipas ni akan berfungsi? Kita try bahagian ni. USB biasa. Okay. Kita masukkan. Dia guna Type C. Okay, terus menyala. Okay, dia terus menyala. Okay, kita onkan kipas. 1, level 1. Okay, pergi ke level 2, level 3. Ada udara dia. Okay. Okay, sekarang kita nak keluarkan dia dia punya uap. Full kan. Tengok. Dia turun kepada 19. Okay, 19. Jadi kalau waktu panas duduk di luar kan, kita bawa ni untuk supply kita punya, kalau camping panas, kipas ni lah paling cun. Boleh dapat di mana-mana juga lah. Ni ada dijual dekat kedai murah, kedai DIY pun kalau tak silap saya ada kipas ni. Cooler kecil ni, mini. Dia hanya menggunakan power bank ataupun gunakan inverter ni. Okay, sambil kita on ni, panas juga hari ni. Okay, saya nak cas saya punya power bank. Okay, saya nak cas saya punya power bank. Okay, saya nak cas. Masuk dekat charging sebelah. Okay, on charging. Okay, masuk charging. Okay, letak tepi sikit. Jadi sekarang saya nak cas saya punya telefon. Cucuk sini dulu. Kabel dia. Letak belakang. Okay, kita akan cas. Okay, ni saya punya phone. Nampaknya dia bukan fast charging. Kalau fast charging lain. Tapi tak apa, janji dia boleh cas telefon kita. Right. Kira selesailah untuk penggunaan USB dia. Sebenarnya kalau kita tutup pun voltage ni yang on ni, dia dapat juga mengecas. Tengok, masih lagi. Okay, ini masih charging dan ini masih masih charging, masuk juga charging. Jadi tak perlulah kita nak on ni. Maksud dia direct daripada bateri ni terus ke USB ni,
Maksud dia ada converter ataupun downstep pergi ke 5 volt. Macam tu lah biasa untuk telefon dia ada 5 volt. Untuk USB dia pengguna arus 5 volt. DC bukan AC. Jadi dia ada converter direct ke sini. Untuk downstep dia daripada 20 volt kepada 5 volt. Okey. Sekarang kita nak test AC, bahagian AC dia ni. Apakah kemampuan dia? Saya akan gunakan yang barang kecil dahulu. Right. Okey, seterusnya ini alat mengunting rambut. Okey, bukan cordless punya. Kalau kita baca dia punya sini, dia lebih kurang tak besar. Dia punya tu lebih kurang 10 watt kalau tak silap saya tengok dekat kotak dia. Jadi mana tahu kita nak gunting rambut, walaupun elektrik terputus ataupun buat bisnes gunting rambut di tepi jalan ke apa ke, boleh pakai benda ni. Okey, kita test. So, adakah berfungsi? Okey, nampaknya dia berfungsi. Ada bunyi. Okey, berfungsi. Bolehlah gunting rambut di tepi jalan. Right. Satu lagi, saya nak test. Ini baru 10 watt. Nanti yang meningkat lagi. Yang 50 ke 60 watt. Okey, ini yang paling best sekali lah. Okey, portable speaker. Okey, memang dia ada bateri di dalam. Tapi saya pernah guna ni pergi camping, pergi piknik. Saya guna 2 bateri. 10 sel ada 2 biji. Saya boleh pakai untuk charging dia balik. Kalau dia habis bateri, dia dah charging balik. Boleh gunakan dalam tempoh 6 jam ke 7 jam masa tu. Saya lama duduk lepak dekat air batu lah, sejuk. Jadi sambil tu dengar lagu lah. Okay. Dia tak besar watt dia ni. Okay, adapter dia ni. Dia tukar daripada AC ke DC. Kalau tersilap saya, output DC dia ni 9 volt. Dia keluarkan DC 9 volt. Tapi berapa watt saya tak tahulah sebab dia convert kepada DC. Dia boleh charge. Okay, kita charge. Masuk ke power. Masuk. Okay, kita tengok. Okay, ada warna merah. Jadi, kita boleh on kan. Dan terus charging. Okay, terus mengisi charging sini. Ini dah hampir penuh. Jadi, kita boleh guna portable speaker ni di luar. Bolehlah berhibur dekat semasa piknik. Ni yang saya beli alat ni. Kita keluar tak bingung sebab kapasiti dia ni tak besar. Okay, kapasiti bateri asal dia ni tak besar. Okay, 3600 mAh ataupun 3 Ah, 3.6 Ah. Okay, ini kipas. Okay, tengok ni wire dia. Okay, kita tengok dia boleh tak jalankan kipas. Ini penting semasa ketiadaan elektrik. Okay, kita masukkan, kita on. Oh, dia terus on. Kita tekan pula. Kipas terus hidup. Okay. Okay, kita tekan nombor 3 terus. Okay, tengok. Kipas menyala. Okay, dia akan tarik voltage. Saya rasa kalau guna bateri yang 10 sel, 15 sel, mungkin lagi tahan lama lah. Sebab ni kita tengok dia ada berkurangan ke 18 volt. Tapi saya pernah guna ni masa elektrik tak ada. Saya boleh guna dalam tempoh. Untuk kipas ni, untuk bateri yang kecil ni, tapi saya tak pakai ni masa tu. Saya guna yang 10 sel. Dia dapat support sehingga 3 jam lah macam tu kipas ni boleh digunakan. Kalau dia 5 sel ni dia kecil. Saya tengok dah turun kepada 17 volt. Okey, kita lihat lagi. Ini dalam 50 lebih volt. Kita cari yang lebih tinggi lagi sikit. Okey, siapa tak kenal alat ini? Okey, ini adalah mesin blender. Okey, mesin blender. Bini saya. Harap dia tak marah lah. Okey, kalau kita nak tengok berapa watt yang mesin blender ni gunakan. Okay, kita tengok mesin blender trio.
Saya tak promote pun. Nampak? Ini. Power consumption 300 watt dia gunakan. 300 watt. Inverter ni kata dia boleh sehingga 300 watt. Inverter ni. Adakah boleh atau tidak? Kita tengok. Tapi alat ni ada tak orang bawa piknik untuk blender atau masa elektrik kita ada kena guna blender. Blender Trio 300 watt. Okay, 300 watt penggunaan power dia. Okay, 300 watt. Kita tengok dia boleh jalankan ataupun tidak. Okay, blender ni dia ada safety. Okay, kena pasang casing ni baru dia boleh dihidupkan. Dia ada safety dekat sini. Jadi dia ada lock dah. Alright, masuk. Jadi kita cucuk. Kita tengok keputusan dia bagaimana. Okay, kita on power. Tinggal 19 watt lagi, ball lagi. Kita tengok hidup atau tidak. Okay, dia dapat support. Tengok drop voltage dia drop. Lepas dia naik balik. Kalau blender yang simple-simple tu memang dah lah. Kita buat terusan. Okay, dia dapat support 300 watt. 300 watt dia dapat support. Kuat juga. Dia dapat support 300 watt. Tak percaya lagi. Mungkin dia support kecil-kecil lah. Okay, 300 watt. Dia dapat support. Nak lagi lebih 300, kita cubalah. Macam mana keadaan dia. Lebih daripada 300 watt, mampu ke tidak inverter ni support. Jom. Satu lagi saya tunjukkan pada anda. Dapat atau tidak. Okay, sekarang kita ada satu alat. Iaitu heat gun. Mini heat gun. Yang panas ni. Kalau kita baca sini, dia punya watt dia 300. Adakah mampu atau tidak dia support. Watt dia 300. Tapi benda ni, biasa orang kata kalau yang memanas ni, memanas sesuatu memang terlebih kuat. Watt 300, tapi saya rasa dapat support ke tidak, tak tahulah. Memang 300 watt. Okay, jadi apa-apa pun kita test. Kita on. Jom sama kita dengar macam mana dia punya bunyi. Ada panas. Okay, ada bunyi. Lama juga. Tengok voltage turun. Boleh pakai heat. Kalau nak buat. Tak lama. Okay, mungkin bateri dah nak weak. Jadi, saya plan tukar. Okay, kita letak bateri sini. Kita guna bateri yang saya DIY lah pasang. Okay, ini 10 sel. Ada banyak lagi penuh. Kita masukkan. Kita try lagi. On voltage 20 volt. Tinggi. Okay, dapat ke tidak? Dia berhenti. Tak dapat support. Dia akan cut off. Sebab benda ni kasih panas. Okay, dia akan cut off. Okay, ini grinder. Hand grinder. Direct. Elektrik. Okay. Kalau ikutkan dia punya watt tu sebanyak, nampak? 720 watt. Ini dah terlebih saya nak test ni. Bukan 300 watt lagi, 700 watt. Dapat ke dia support tidak? Tadi yang heat gun ni dia dapat, tapi setengah jalan dia tak dapat. Sebab mungkin berkenaan dengan benda yang memanaskan. Right, kita cuba grinder ni. Ini terlampau pula test ni, grinder ni. Okay, saya tak ada alatan yang lebih kurang 400-500 watt. Okay. Tapi tadi pengujian blender memang dapat lah. Okay, kita on. 20 volt, 1. Okay, right. Kita test switch. Dia terus padam. Dia cut off terus. Memanglah berlebih. 700 watt. Ni yang 300 watt je mampu. Memang dia tak dapat support.
memang padam terus. Sebab alat ni dia ada cut off dia sendiri. Jadi dia bila yang terlebih apa semua dia automatic cut off. Mungkin yang heat gun tadi dia cut off kan lah. Mungkin bila dah panas benda ni terlebih pula guna elektrik. Walaupun di sini dinyatakan 300 watt, tapi dia tak dapat support. Ataupun heat gun ni memang ada lebih jugalah dia punya watt, mungkin 300 lebih watt. Sini dia nyatakan genap 300 watt. Alright. Jadi for ending this video, saya nak kongsikan lah. Kalau kita nak hidup peti ISTB ke apakah boleh, tapi kena tengok dia punya watt. Sebab apa yang kita tahu dia cuma dapat supply 300 watt sahaja. Lebih daripada itu kalau setakat TV, kalau TV itu di bawah 300 watt mungkin dia senang nak hidupkan lah. Kalau yang alatan-alatan lain. Jadi sebelum penggunaan ni kita kena kaji dulu mesin-mesin apa semua hendaklah mengikut watt yang ditetapkan oleh inverter ini. Nanti tempoh penggunaan dia tengok. Sebab kalau kita guna alatan yang macam mesin blender tadi 300 watt, mungkin penggunaan jangka masa penggunaan dia pendek. Dia kena penuh maksud dia 300 watt, dia cepat lagi tarik. Tapi kalau kita guna yang macam mengecas telefon, alat-alatan USB macam kipas tadi, ataupun alatan seperti portable speaker. Sebab portable speaker ni dia tak besar watt dia, 9 volt kalau DC. Jadi kita ingat charging dia memang tak cukup, tak tinggilah dia charge. Jadi penggunaan dia lebih lama lah, compare by battery. Kalau ini 5 sel, ini 10 sel. Kalau ada yang 15 sel, 20 sel, sebab sekarang pun ada jual 30 sel pun ada memanjang. Tapi kalau beli yang 30 sel tu bagus kita beli solar generator sekarang. Buat solar generator atau power bank yang besar tu, yang besar lebih kurang macam mana aku nak sebut lah, yang orang guna untuk camping. Tapi kalau kita yang nak budget dah, tapi power bank solar generator ni dia lebih mahal. Harga dia ni baru 50 lebih. Ataupun kalau kita beli badan dia, kita dah ada bateri jenis Makita ni. Saya ada beberapa jenis bateri. Jenis ni ada, jenis ni ada. Jadi ada banyak stok. Jadi saya boleh guna ni, simple, ringan je saya bawa. Selain tu saya boleh guna tool yang lain. Satu lagi untuk lampu. Kalau untuk camping, saya tak ada yang terus buat lampu. Cuma saya tunjuk alatan elektrik yang lain. Tapi dia mewakili lampu. Lampu tak besar. Watt dia kecil je. Habis 50 watt, 100 watt. Jadi ini dapat support. Tapi kalau kita pakai yang 100 watt, memang tak lama lah. Mungkin berapa jam saja. Mungkin sejam, 1 jam memang yakin. Lebih daripada tu kita tak tahu. Kalau 50 watt, kalau kita camping, guna 50 watt, 30 watt pun dah memadai lah menerangi kawasan sekitar camping kita di hutan. Jadi agak senang lah untuk support. Jadi saya rasa itu saja review saya kali ini berkenaan inverter ini, portable inverter ini untuk dikongsikan kepada anda dan tunjukkan review-review berkenaan kemampuan alat ini yang boleh support. Jadi sebelum tu dia punya link pembelian saya ada sertakan di description, dekat bahagian deskripsi. Jadi boleh kalau berminat boleh try tengok, sebab saya dah tunjukkan alat inverter ni, dan link tu adalah link tempat saya membeli, kedai Shopee yang tempat saya membeli. Jadi saya dah test, dah pergi, saya dah guna lebih kurang 1 bulan. Saya bawa pergi camping seharian penuh, lebih kurang pukul 10 pagi saya sampai tempat camping, dan lebih kurang pukul 4 dekat pukul 5 petang saya balik. Itu saya guna pasang saya punya portable speaker tu. Memang melayan lagu lah tengah-tengah mandi. Seronok kan? Itu saja daripada saya. Harap review saya ni dapat memberi manfaat kepada anda semua. Bye-bye.